Sekarang ni dunia memang berubah secara dramatik lah. Seperti mana yang kita sebut dalam podcast sebelum ni. Sekarang ni dah ada artificial intelligence. So kita somehow dalam kehidupan kita ni kita kena berubah. So dan kemungkinan pekerjaan yang wujud pada hari ini, kemungkinan 20 tahun akan lagi tak akan wujudlah pekerjaan tu. So we have to change whether kita nak ataupun tak nak. Yang akan kekal relevan bukan mereka yang pandai hafal fakta, tapi mereka yang pandai berfikir dan menyelesaikan masalah. Dan yang paling penting, mereka yang ada rasa tanggungjawab kepada orang lain. Tapi adakah subjek kita mengajar perkara-perkara begitu? Adakah ada dalam subjek tanggungjawab kepada masyarakat? Adakah ada kelas di mana macam mana nak nampak masalah dan selesaikan masalah tu? Dan kebanyakan sekolah tak ada. Tadi timbullah satu persoalan yang agak besarlah. Adakah kita sebenarnya sedang menghasilkan graduan yang lengkap di atas kertas dengan sijil, keputusan yang baik dan kelayakan akademik yang tinggi, tapi masih belum betul-betul bersedia untuk berdepan dengan realiti kehidupan sebenar? Ya, betul. Itulah yang membimbangkan kita lah. Sebelum ni kita, satu-satu ukuran kita adalah kejayaan di dalam peperiksaan. Jadi kalau orang yang berjaya mendapat markah yang tinggi, orang itu dikonsider sebagai berjaya. Manakala kalau orang itu mendapat markah yang rendah, mereka itu dikira tidak berjaya. Dan apabila mereka bergaji besar, dan juga kita kata mereka berjaya. Tapi adakah mereka ni memberi manfaat kepada orang lain? Adakah mereka ni menjaga alam sekitar? Kerana ini faktor yang relevan sekarang ni. Kalau kita kata kita buat kilang, orang yang tidak ada kesedaran, conscious. Jadi mereka membuat kilang, mereka tak fikir tentang alam sekitar, tentang udara, tentang air dan sebagainya. Of course, you can make a big factory, you can make a big bangunan pencakar langit. Tetapi kalau kita tidak ada conscious untuk menjaga alam sekitar, apakah orang, apa yang kita buat itu efek kepada jiran sebelah. So benda itu kita kena fikir. Kita nak serapkan ilmu-ilmu ini kepada masyarakat supaya pelajar-pelajar kita ni ada kesedaran tentang ilmu-ilmu sebegini.